Sehat. Patutnya saya tengah syuting ni. Saya lari sekejap. Iman. Salahkan Iman. Hijack. Okay, baik guys. Tujuan adalah sidang media hari ini untuk memberitahu kepada anda Gen Crew The Finale One More Time. Sebenarnya projek ni tak adalah set up lama. Baru-baru ni, latest ni je. I rasa three of them belum bincang lagi proper. Tapi kita via WhatsApp, you know, meet up sekarang. So basically dia tak rancang lama. It's just that kita plan. I think sebelum tu ada yang rasa kita akan move to the States. Balik dari Singapore, kita rasa ada yang kata, buatlah kat Sabah lah, Penang. We never announce where we go, but I rasa daripada kita move out dengan busy schedule, dengan our production yang dah ada, our benchmark, susah juga agak kita nak move to smaller, capacity yang lain. So kita bincang dengan Norman, let's do it one in the capital city, KL, and bigger one, better production lagi, insyaAllah, dengan that's the plan. Baik, okey, dan bila cakap pasal Gen Crew 1, Gen Crew 2 yang berlangsung pada 3 dan juga 4 Mei, Gen Crew 3 dan juga Gen Crew 4 berlangsung pada 10 dan juga 11 Mei dan berlangsung dekat Singapura pada 26 Jun, betul? Dan untuk makluman anda juga, kita recap balik Malaysia Book of Record di mana KRU telah pun mendapat anugerah penjualan tiket terpantas dalam masa sejam dan juga menganjurkan 4 malam berturut-turut. Tepuk tangan untuk KRU guys. Fantastic. Okey, ramai yang tanya daripada 1, 2, daripada 2, 3, 3, 4 The Finale, adakah mungkin akan ada The Finale 2? Mungkin Dato' Yusri ke, Dato' Norman ke, Abang Adri? Well, ingat salah headline, because sebenarnya bukan dia cakap kita tak nak macam kita pergi ke state tu jadi kita downgradekan diri KRU, bukan. Kerana scale cannot be the same macam mana kita buat dekat KL. So reason is because capacity, harga tiket dan sebagainya, venue dan sebagainya. So jadi itu yang kami kata pada Iman, the only way to do it, kalau fans masih lagi nak, memang dari segi apa yang dapat reaksi pun masih lagi ramai yang tak dapat saksikan lagi. Banyak kata tak dapat, dah kalah battle dan sebagainya. Itu kita cakap, okay lah, one more time. One more time, di mana kita buat Gen Crew kali ini dianggap sebagai reimagine lah. Dibuat Gen Crew, jenama Gen Crew, tetapi kita reimagine daripada venue tertutup jadi venue terbuka. Jadi itu yang kelainan besar yang kita bawa, dan scale dia akan lebih besar daripada Gen Crew. So bayangkan Gen Crew di Axiata tu, and is that standard? So we aim to do better than that. So jadi sama ada malam kedua atau tidak, saya tak tahulah. Tapi yang pastinya kita aim just as to raise the bar once again. Macam KRU punya style macam tu, kita tak ada nak repeat benda yang sama. Kalau kita buat macam Yusri Adri ni cerewet, saya ni okey sikit. Ada tiket terlalu tinggi untuk audience dan kita rasa kurang kat sini, kita buat apa, kita dah set standard tinggi, kita tak nak fans kita pergi tengok nama tak best macam KL dan tak nak compare. So best thing to do, saya serta nasihatkan mana-mana bagi rakan-rakan artis yang pernah kita sama pun, if you dah buat terbaik, apa seterusnya buat lagi baik, because I think situ je jalan untuk berkarya yang lebih kreatif. So for us the challenge is to make it better, bukan untuk kurangkan skala Gen Crew. So sudahnya macam ada hajat tak kesampaian, sepatutnya kita sambungkan tour satu Malaysia dan sebagainya. Tapi why not kita make it more practical for the performers as well, for Icon, for KRU as well. Let's do one final one, kita ada penutupnya di Kuala Lumpur. Baik, cantik. Mungkin untuk lebih solid ataupun lebih clear lah, bukan downgrade keluar dari kita downgrade, tapi kalau dari segi kalau kita buat dekat outdoor ni, kita pun boleh kurangkan harga tiket juga. So kita harap dengan yang ramai lagi lah yang boleh join kita. I think kurangkan sikit tiket harga, tak ada banyak, tapi kita added value to the production. Harga MC tak potong kan? Harga MC tapi kita added value. So maksudnya tadi ada setolongan, media rasa dibatalkan, kita tak pernah announce pun, tak pernah ada PC, you pun tak pernah datang PC Penang, tak ada. Of course kita love to travel, Penang, food, culture, everything, city, tapi contoh salah satunya venue tu kita tak boleh buat trusting. Kalau you perasan Axiata kita tak ada
trust. Kita buat semua rigging, maksudnya semua on top supaya nampak stage tu lebih naked, lebih luas. Tapi kat luar we have to do trust. Bila trust, itu maksud saya, you know, production value, bukan kita saja-saja je. Bukan saja macam look down, tak boleh, bukan. Maksudnya production value. Alright, baik. Okey, Abang Adri, walaupun je tapi macam nak pada tambah something. Alright. Boleh? Okey. Boleh kan? Ada suara Abang Adri dengar ke? Dengar. Okay. Kita nak buat different experience. Mungkin bagi yang dah pergi, ada yang dah pergi day 1 ke day 2, day 3, day 4, malah ada ke Singapura pun. Mungkin ada pergi ke 4 hari pun ada juga. So I think KRU as a performer, we don't want to jadi lazy and perform the same set juga. So macam namanya tadi, yang finale ni is a reimagine. Right. Saya rasa kecewa lah kalau peminat tak dapat dengar lagu Jangan Lafazkan, Fanatic orang. Tapi kita persembahkan cara berbeza. Alright. Kerana kami pun tak selesa untuk buat dulu same thing, same set. Okay. And we rasa kita nak a different experience. Alright. And saya rasa venue yang Saudara Iman pilih pun is a different venue, different atmosphere. Okay. It's going to be a different experience. InsyaAllah. I think to add on Adri juga kepada message peminat muzik tanah air, we are on the path to upgrade our local performance and artist punya showmanship and performance overall. So I say sama-sama kita upgradekan, do not repeat the same thing. Maksudnya macam ni, orang tengok tu dah tahu dah, okay, opening dia macam ni, closing dia macam ni, lagu ni ada tarian macam ni, no, semua dah baca. So I think I kind of boring dengan benda macam tu kan. Challenge myself, and of course dengan KIU yang very hungry about new idea, I rasa that's kita match, you know, positive negative kita match. Tapi kalau dia say boleh repeat benda yang sama, okay, set yang sama, opening macam tu, pasang AI macam tu, lagu Fanatic, closing Awas, boring. I tak tahu lah yang lain, tapi I feel macam I have more idea. After May sampai sekarang, I dah imagine I got a lot of things. Lagu-lagu nasyid mungkin. Maybe. Tapi janganlah benda sama, sebab kita sebagai di bawah bumbung artis tempatan yang selalu kita tengok luar, jangan saja kita duduk dekat mamak awal kita condemn, you know, but we have to kejar to make ourselves the same path as international. We set the benchmark lah. Exactly. So kalau tidak, dia akan boring lah, you know. I dah boleh baca dah, tengok poster tu ada tahu dah, okay, opening ni mesti lagu ni, closing macam ni. I dah boleh guess. 80% mesti sharp. But itu yang kita nak trigger supaya benda tu director kau, production kau. Silent your phone please tak termasuk VIP, tak termasuk. Okay, alright. I think lebih kurang macam itulah. Kita play together, not only KIU. I harapkan semua, you know, ada production organizer and also bukan ikon terbaik, tapi kita try to improvise benda lain. Hopefully, you know, kita sama-sama bring up the Malaysian flag to another different level. Baik, insyaAllah. Okay, ini belum lagi Q&A sebab sebenarnya kita akan persembahkan kesempatan ni lah, thank to Mr. Stanley Sound Innovation yang keep on, saya minta macam-macam sebenarnya, macam-macam saya minta. So okay lah, 8/10, tapi lepas ni hoki ni lagi macam-macam. So harap bersabar. Okay. Because the imagination dah banyak. So fantastic. I always say thank you. Opening ada suara saya sikit, ada kenangan sikit. Bos tengok profile bos. Okay, poster kita dah tengok. Kita juga nak tahu seating dan juga tiket berapa. Alright, jom kita tengok harga tiket yang akan dibuka untuk konsert The Fake terhangat di pasaran 558. Di mana tiket boleh dapati menerusi ticket2u.com.my. Bermula bila bos? Bermula Jumaat ni. Of course saya selalu ambil berkat hari Jumaat. Kita launching hari Jumaat. Pukul apa? Sam, pukul apa Sam? Lepas solat Jumaat dah kalau boleh. Dua lepas solat Jumaat. Sedang. Ya. Jumaat ni pukul 3. Jumaat ni? Masya-Allah. 3 Oktober. Dato' Romon, berpuas hati ke dapat skala besar, lebih besar, dia open, dia terdedah.
Ya, saya difahamkan ini kali pertama bagi artis tempatan buat persembahan di Hockey Stadium. Solo untuk solo lah. Ya, jadi saya rasa ini satu penghormatan besar yang diberikan. Dan harapan kami ialah macam saya bincang dengan Andri Yusri, macam mana kita nak reimagine kan lah, macam mana kita nak buat satu pencapaian tertentu, macam mana nak go to the next level. Wow. Abang Andri, ada plan ke buat kat Old Trafford? Saya cakap tadi, ada suara saya cakap tadi, jumpa lagi insyaAllah, this is the time. Saya kotakan janji saya cakap apa tadi. Brings back memories, walaupun betul baru buat 3-4 bulan yang lepas. Betul. Tetapi ada satu orang kata unsettled punya business, Unsettled business. Finished business, yang rasa dengan konsert yang finale ni kita dapat langsaikan apa yang kami dengan rasa isi kami. Kerana banyak masa konsert Gen dulu, the selection of songs berdasarkan rangkumkan apa yang komersial. So kita dah lama tak buat konsert. Tapi kali ni saya rasa kita nak berani sikit. Kita nak main some orang kata deep cut sikit. Untuk rare punya yang audience KRU yang tahu memang lagu fans KRU. Because chances are 90% datang tu semua audience hardcore KRU. They know every single song. So kali ni tak payah nak play safe sikit. We're gonna have fun sikit. Kita kena remove some songs, kita gantikan yang baru punya to be announced. Kita pasal saya pun sebenarnya all the details baru dapat tahu pasal saya baru malam semalam. So malam lepas ni kita ada production meeting baru. Kita tahu semua apa yang isi kandungan, tapi nak go into details seperti song selection, even wardrobe styling semua totally new. Of course kita tak boleh tukarkan lagu-lagu hit tu, memang kena ada lah. Tetapi I can promise the fans yang memang true hardcore fans, you're in for a surprise lah. Lagu yang memang mengejutkan dia. Baik, wow. Dato' Yusri busy dengan shooting. Macam mana preparation? Lagi sebulan lebih ni. Pasti kena all out lah. Tapi macam sama juga the feeling with my brothers is that benda ni kita tak pernah rancang, kita tak pernah atur, benda ni terjadi. Even in fact konsert untuk Gen Crew, kita bayangkan mula we're talking about just one show je. Tiba-tiba 2, 3, 4, 5 for all you know, dalam jangka masa 2 bulan dah 5 konsert. Betul. And in this year kalau jadi ni insyaAllah konsert ke-6. So benda ni tak pernah kita impikan dan it's beyond our wildest dreams lah. Kita tahu dia tak berlaku setiap hari kepada setiap artis. Setuju. And kita rasa sangat-sangat terharu dan sangat rasa kena tanggungjawab kepada kami lah untuk memberikan terbaik. Baik, maknanya video pergi gym sleeveless tu biarkan, orang suka tu. Okey, baik, jadi saya buka kepada rakan-rakan media kalau ada apa-apa saja soalan tujukan kepada KRU juga Bos Imantang, anything about the concert. Okey, silakan, saya open to the floor. Realitinya ramai kami buat kerjasama dengan ramai artis, tapi this is not going to be a variety concert. It's not a festival. Memang konsert KRU. Dan mana-mana artis yang terlibat pun akan ada kaitan dengan KRU. Kalau tak ada diorang pun tak jadilah KRU macam mana sekarang ni. Misalnya kami pun sebagai producer, sebagai penulis lagu, banyak kami terlibat dengan ramai artis. Ramai sangat. Jadi sepanjang 30 tahun lebih kan. Dan saya rasa kena ada, tetapi jangan risaulah, ini tetap konsert KRU. Saya dutunya tetap nyanyi lagu KRU lah. Kita tak ada lagu lain. Pasal masalah konsert terakhir pun kita ada Tangan di Pasaran, kita ada Adam. Memang dia pun penyanyi asal lagu tu. Betul. Kita ada di Pintu Syurga, Elite juga penyanyi asal. Saya rasa kita tak nak ambil jalan mudah yang panggil dia untuk star feature, kita tempelkan artis. Saya rasa kena ada keserasian dengan KRU juga. Tapi saya terbayangkan kalau konsert malam tersebut adanya sedikit lebih piano terbang apa semua kan, kat belakang. Why not kan? KRU nothing impossible kan? Gajah, good question, I like it. Jangan terkejut, KRU nyanyi lagu Rabbani nanti kan. Intif ada tahu? Takkan nak kalah dengan Intif. Lagi rakan-rakan media kita, maybe kalau ada rezeki tahun depan, semua sihat walafiat, kita boleh move to bigger venue, tapi with more bigger production and concept. Sri katakan Gen Crew satu hari je kat stadium kat Axiata first day. Second day tu kita terpaksa buat meeting tergempar Zoom tu untuk day 2 dan day 3 kemudian, dan of course day 4 tu something unique lah. Kita announce hari Rabu malam dan shownya Ahad sesuatu. But sometimes kita bukan we feel, but numbers won't lie. You know, kita based on numbers juga. So kalau this one good, maybe kita sambungkan the next day. Kita tak tahu, you know. But hopefully, walaupun first our target now is
first day, and bukan nak mengejar, kita tak pernah kejar Malaysia Book Record or something. It's just that performance lagi berat because energy semua. And to recap all, day 3, day 4, the brothers pun dah start, you know, demam tak sihat, but we still carry on the show. It's not easy. Sometimes kita tengok macam wow, okay, but a lot of things happen behind yang ramai tak tahu. But hopefully dengan day 1 kita good response, maybe bukan saya punya decision, dapat everyone. Tapi maybe ada possibility bang, sebab 22 bulan tu hari Sabtu, 23 Ahad, minggu depan tu Asia November. Saya tengok kalender 29.30. I think I'll say as it is lah, Simba. Okay. Ada rezeki buat sampai 10 kali pun insyaAllah kita akan buat. Siapa tak nak kan? MC job jangan lupa, MC job. That's what it is. I think sebagai performer, sebagai artis lah, saya rasa audience sekarang dengan zaman social media terlalu banyak interaksi dengan digital. Bila kita tengok TikTok, Instagram, I think they are hungry for live events, to see real people, real performance. I mean the art of performance tu depan mata. So I think itu kalau tengok trend konsert dalam setahun dua ni kebelakangan ni, cukup aktif. Malah saya tak ada sini baru ni rakan-rakan artis 90-an juga ada beberapa konsert. I think it's a good growth dalam industri, which I think they compensate for yang digital punya audience ada, tapi I think our audience ni kebanyakannya real people yang nak real performance. So selagi ada demand, insyaAllah kita akan fulfill. Selagi larat, selagi mampu, Cik Iman juga selagi sihat. And nak katakan lagi 10 tahun tu tak tahu mana kita berada. I think this is the time we nak capture the moment sekarang untuk kita do what we can, do our best sekarang untuk pergi. And to add on to Adri, remember kita sembangkan benda ni, Norman, Yusri, masa kita nak announce day 3 tu, it's not about you anymore, it's about the fan. Code tu yang kita pegang untuk kita setuju untuk day 3 and day 4. So it's not about us anymore, it's about the fan. So give back to the fan. Bukan saya lah. It's a good business mah. Yeah. Lagi rakan-rakan media kita Nak menu je tu ada connection. Ada lagi? So, ada orang suka round table ni sebenarnya. Tapi tak apa, mungkin ada 1-2 soalan lagi sebelum kita settlekan PC kita ni. Ada? Rakan radio kita? Ada. Okay, Assalamualaikum. Saya Aizam daripada Minda Hiburan. Mungkin nak tanya pada KRU sendiri lah kan? Short answer, we are ready. And sebenarnya pasal kebanyak the core is still there. Dia punya asas tu dah ada. Macam kita cakapkan tadi, kita reimagine concert Gen Crew ni to be a different scale, jadikan outdoor dengan ada elemen-elemen yang lain yang sebelum ni kami tak boleh buat dekat dalam indoor stadium. Jadi sebenarnya tak sukar, kerana bukan kami will start from scratch. Memang dah ada asasnya, dan pertukaran lagu tu dah jadi biasa kan, bukan satu benda yang mustahil bagi kami. Cuma mungkin rentak tu kita boleh gubah. Saya rasa peminat marah kalau kita tiba-tiba nyanyi janganlah fast kan, jadi lagu lain kan. It's got to be the same song kan? Itu tak boleh lari lah. Kalau penyanyi mana-mana orang lagu landmark dia, lagu trademark dia kena ada. Tapi apa yang boleh saya katakan, asal usul KRU ni pun latar belakang kami bertiga musically berbeza. Walaupun kami punya masa kecil, ikon kita adalah Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, kumpulan The Beatles. Memang that was the foundation. Tapi eventually Adri progress into something more hardcore, rock and sebagainya. I went more towards hip hop, Yusri more towards R&B. Itu Norman dah bagi dah dia punya acah-acah, tak boleh lah. Tak adalah, bukan saya cakap elemen dia, kita punya komponen, kita punya, we are musically inclined lah. I mean we are composers, we are producers. Jadi tak ada satu, and we have produced a lot of artists di belakang artis-artis lain. Dan sebenarnya tak mustahil, it's not difficult for us to reimagine concert Gen Crew. Nanti apa yang boleh janjikan ialah konsert Gen Crew yang siri yang 4 finale tempoh hari. Yang keempat okay. Ialah gabungan 3 anggota KRU membuatkan satu persembahan. I think this one you get 3 icons to perform their own punya ideas. So itu beza dia. Dulu 3 jadi 1. Ini 1 ni kita pecahkan jadi 3 punya idea juga. So you know what I mean? Kita perkembangan dari segi individuality tu akan lebih terselah untuk konsert ni, insyaAllah. Dan jangka masa kalau sebulan tu rasa macam nak to start a fresh concert di mana kita nak from ideas from zero tu mungkin agak macam boleh ke buat. But bear in mind we got the same team. Itu tu confirmation.
We got our musicians will be the same. Kita okay, Jai tukar ni je. So kita dah boleh gel. The dancers we know what to do. Producer tak iman, Stanley tetap buat sound. So basically we got the same. Macam team bola tukar formation je team tu. Tapi permainan je dia lain. Ruben Amorim macam mana performance sekarang? Jangan ke situ. Okey, ada mungkin ada pendapat Abang Edi? Ya, macam kalau katakan bola tadi, yang Gen Crew dulu untuk layak ke peringkat akhir, ini final dia. Kena perform because to win we have to. Alright. So maksudnya bos, grup WhatsApp KRU sebenarnya dengan bos dia apa nama? KRU ke Kita tukar nama lah, kita tukar Gen Crew lah kot. Sekarang ni ikon dia KRU. So macam mana? Ini paling last macam tu. 13 time champion league. The only team. Aduh. Habis lagi dia. Okey, mungkin ada satu lagi soalan daripada rakan-rakan media kita. Ada? Dress code Dress code. OP. Sebenarnya akan dipikirkan, tapi lebih kurang I rasa day 1, 2, 3, 4 dengan Singapura, semua orang suka dengan dress code kita buat yang 90s tu. I rasa we kekalkan 90s juga. Apalagi kali ni something special about the category, kita ada zone dance zone, iaitu ramai yang minta macam kenapa kerusi kita nak menari. So kita kali ni buat mini stage, depan dia memang is all standing. So yelah, yang I faham yang pakai semua 90s tu nak menari ke nak tunjuk, this is the moment. So maybe kita kita rasa macam kita underestimate crowd tu sebenarnya. Kita rasa akan datang macam diorang punya show tau. So kita this time memang kena all out lah. Kena bagi dengan standing crowd. Kita rasa macam even lagu-lagu yang even tempat duduk pun orang berdiri. So we thought that kita tahu orang duduk, rupanya they want to stand. Mana nanti konsert ni kursi boleh bawa balik. Tapi I think audience kita selalunya aktif. So maybe orang suka untuk berdiri. Exactly. At the same time, cabaran untuk beberapa persembahan di outdoor ni lain. Kita tak ada gema dalam stadium. Kalau dalam stadium tu gaung tu Echo dia tu. Echo dia menjadi orang kata boleh dengar lah dia punya reverberation dia. Tapi bila outdoor, energy dia kita kena upkan supaya dia punya, because bila jerit dekat padang kawasan yang lapang, dia tak dengar dia punya echo. So we have to do the job untuk. That's right. Sorry Tuan Ismail pula, Tuan Ilyas dengar ni, mungkin nak buat renovation ke PSM kan, kita tahu kan. amin. Kita akan gemakan stadium nanti. 3 tingkat. Tapi macam Aziata hari tu, I rasa kita buat bukan konsert di dalam, kat luar tu sebenarnya petang tu dengan ada DJ, lepas tu dance crew, dah buat persembahan kat luar, ada big boy, ada orang semua joget. So I rasa bukan joget, sorry, yang dance. So I rasa dia orang warm up tu daripada luar, ikutkan tema tu 90. Betul lah. Sebab I rasa selalu kita konsert kan sampai satu banner, masuk keluar tak ada apa-apa, jadi balik. But this one people seawal pukul 2 dah datang kumpul. And then sesuatu yang melucukan bila hari pertama kita, I selalu kan menyibuk jalan-jalan tengok security check ni macam agak kelakar sikit. Selalu konsert kan orang bawa lighter, rokok, kuih, macam-macam lah benda-benda ni. Tapi kali ni minyak angin macam minyak angin, yoko. Yang paling lucu satu botol palang opia. Wah. So security check, ni apa ni? Dia konsert lah. Jadi kalau orang kahwin ada goodies bag, so mungkin konsert boleh sediakan goodies bag tu kot. Minyak angin, KRU, penaja. Tapi maksudnya semangat tu, dia tahu dia ada, awak nak yoko tapi tetap fight. Faham. Tapi kalau saya tambah tadi soalan tentang tema tadi, as you can see, actually kita requested because hari tu last press conference untuk konsert Gen Crew kita pakai pakaian ala-ala ice hockey dan sebagainya. Itu cool gila. Tetapi masa sebenarnya kita banyak era kita. Hari ni era awas kita. Saya pun kerja era. So the thing is, I think audience can recapture the moment apa yang relate dengan diorang masa zaman ini. So bebas tetapi 90-an tu tetap identity. Tapi sebenarnya kalau kita recall balik untuk Gen Crew PC yang pertama, ada video daripada helikopter kan. So mungkin untuk konsert ni tiba-tiba KRU turun helikopter, benda open mat. Kan tak boleh. Kan? Saja bagi idea. Tengok Poster. Ada bunga api kan? Ada helikopter kan? Ada. Ada menara kan? Saya ni memang observe orang bos. Helikopter ada berapa? 1, 2. Ada. 3. Okay. Sometimes poster tu dia ada meaning
Saya tak tahu apa pun, jangan cakap saya spiriti. Mungkin aku Era kontrak. Mungkin. Ada lagi satu soalan terakhir? Ada? Tiada? Okey, silakan bang. Bulan 9 dah start peralihan monsun. So mungkin bulan 11 tu musim hujan. So what's your plan? Benda ni open. Meteorologi bang. Kita ada advisor cuaca. Pernah dengar bumbung hujan? Yang campak sepeda atau bumbung tu? Bukan bohong. Tak ada, saya gurau. Jangan headline jangan ambil Kita berdoa je lah Kita Sebenarnya berdoa kan. Sebab masa bulan 5 pun bukan monsun, tapi hujan juga kan. Saya rasa day 1, day 2 berapa Awi? Lupa Awi. 3 Mei tu bos. Tak tahu lah, Radin tak datang sebab Saya tak day tahu 1 hujan. Hujan lebat kan, after concert balik hujan lebat. Tapi day 2 I tak sure, tapi bukan monsun pun. Supposed to be panas kan. Unpredictable, but dengan doa semua yang datang, insya-Allah kita kena believe that. Betul. Tapi good question abang. Betul. Memang yang perkataan B tu dia cakap. Saya take the blame. Tapi please jangan tak nak tayang. Hati-hati. Okey, tapi apa pun. Kalau kami nak buat like finale Gen Crew, Axiata tu dah level yang paling tinggi untuk indoor. Mana kita boleh buat lagi? Kan? Jadi memang kita kena aim higher, dan bila kita aim higher tu memang ada risiko dia lah. Tapi insyaAllah kami pun dah banyak buat persembahan macam di tempat terbuka macam tu sebelum ni pun. Adalah caranya kan. Kita yang setakat ni alhamdulillah doa-doa kami lah gol. Pokoknya kalau Piala Dunia ke World Cup final, itu tetap dijalankan juga. Betul. Yang paling penting I think kita harapkan cuaca baik, tapi I think the experience yang kita akan sama-sama I think there will be more. Malah day 1 fans tak silapnya day 1 kita ada delay dan hujan. Some fans miss the last train. Tapi became part of the memory as well. Betul lah. Malam tu hujan kan. Abang hantar dia balik bang. Tak cukup kereta. Bang, relax bang. Abang datang saya sediakan payung untuk abang. Okey, semestinya harap dapat jumpa balik fans yang datang pada day 1 ke day 2, day 3, day 4, dan juga yang miss. Dan juga miss. Bagi peminat yang dari bukan di sekitar Lembah Kelang ni, I hope get to see you because this will be the final show for Gen Crew. Kita tak tahu lagi bila lagi konsert seterusnya. Pasal saya dalam banyak-banyak tadi latihan persediaan satu je lah. Harap-harap Iman tak sambung lagi. Kata kita nak jaga badan ni susah juga. nak baby hidup bebas balik kan. So this gives one last shot, kita bagi persembahan terbaik. And special message to the fans, kalau you betul-betul hardcore minat Kiaru, we're gonna be performing some special songs. InsyaAllah. Amin. Datuk Norman. Saya tertarik apa yang dikatakan tadi pasal momen ya. So kita dah ada cipta momen kita dengan Gen Crew di Axiata. Konsert di kali ini di stadium hoki ni akan cipta satu momen yang berbeza. It's an experience yang saya rasa bukan hanya untuk fans, tapi kami sendiri pun pastinya tak boleh lupakan lah momen yang kita boleh ciptakan tu. Katalah pun hujan renyai sikit-sikit kan, kita akan teruskan. Kata hujan ramai you bayangkan momen macam tu kan. Kalau kami sendiri pun okey kan, ada juga konser-konser yang dekat outdoor ni berlaku, it's still a moment juga. Betul. So jadi insyaAllah kita akan buat yang terbaik, dan kita ingin cipta satu lagi sejarah bersama fans kami, dan mudah-mudahan ini satu lagi that we can benchmark. Bukan benchmark sounds very selfish, like it's for us. It's not. It's about basically we have to do better than what we did in the past. Itu point kami ni. Walaupun Manchester United tak perform, kami semangat Manchester United tu ada. Nak do better than last year. Tapi itulah menu lah. Ini kami kan. Jadi we want to do better than Gen Crew di Axiata. Ini orang cakap the best never rest lah. Tak boleh. Datuk, sambung tu what Norman said tadi, kalau ada yang di konsert Gen Crew ada yang tak puas hati, benda-benda yang tak puas hati akan dibetulkan. Kalau ada yang puas hati pun kita akan perbaiki lagi apa persembahan ke Gen Crew tu. Saya rasa macam nak janji lebih-lebih susah, tapi saya akan rasa kita sebagai KRU akan rasa macam Gen Crew konsert tu was macam rehearsal untuk the show. We want to give all out for the show because
mungkin bunyinya macam klise, kita tak mungkin tak ada persembahan lagi semua, but that's the truth. Kita tak ada rancangan sampai ke sini. Benda tu berlaku one by one, and Gen Crew nama pun dah finale kan. Betul. So Gen Crew will be the last concert lah untuk Gen Crew series lah. Okay. So harap dapat berjumpa balik dengan And those fans yang tak dapat beli tiket, ramai yang cakap pada saya juga masih, oh lah saya tak dapat tiket. Ini peluang anda lah. Akhirnya kita buat sekali lagi, dan inilah peluang untuk bersama-sama Gen Crew concert. InsyaAllah. Alright, Bos Iman Tang, Bos Icon Entertainment, cipta Dato' M. Nasir, Meli Goslow, KRU sampai 5-6 konsert elite upcoming the finale. So harapan Bos, dan mungkin next year apa yang lagi besar projeknya Bos, mungkin boleh bagi tahu sikit kepada rakan-rakan media kita kalau ada. Yang pertama, next year adalah 1 Februari konsert Nur Kasih 25 tahun intim. Saya buat nasyid. Oh tu yang Bos datang semalam. Semalam dengan spot check. Okay, itu salah satunya. Next year ada lagi. Cuma saya tidak, bukan fill up every month. Saya tak buat every month. Saya pun perlu rest dan juga get more idea. Tapi as per now, KIU Gen Crew finale memang dah plan. Dan personally dah dekat dalam saya dah ada untuk next year. Dan bukan nama Gen Crew, dah benda lain, venue lain, benda lain. Cuma nak tengok next year, kena tengok finale. Kena tengok finale. Tak bincang lagi. Tapi yang uniknya, kita tak cakap sama juga dengan Dato' M. Nasir. Saya rasa cipta 3 tu, saya rasa saya pun push Datuk tu banyak juga. Benda yang hidrolik lah, benda yang berapi, panas lah, macam-macam lah. Sebenarnya push dia, insyaAllah, Alhamdulillah semua berjalan lancar. Dan benda tu is dia nak, saya tak pernah buat macam ni, saya nak buat. Sama juga dengan KIU, kita sama-sama from tonight onwards kita akan start bincang lagu apa, production apa, something like that, untuk memori yang lebih baik di series Gen Crew. Okay, don't get me wrong, finale di Gen Crew series. Okay, so final message is hari Jumaat pukul 3 di tickettoyou.com.my/Gen Crew finale. Okay, yang selalu dapat juga message yang saya pakai tak boleh masuk lah, on queue lah. So kadang-kadang you pakai 2-3 device, you punya line tak bagus, you know. Sometimes ada yang kata saya berhenti kereta tepi jalan tapi tak boleh beli. Ya betul, tapi your line tu terus naik. Sometimes your bank is trigger macam takut dia decline. So I rasa yalah, you know, on queue, this is a moment macam Norman cakap tadi, yang tak dapat tiket, this is time. Yang dapat tiket pun boleh pergi lagi, because this set is totally bukan totally complete lain, tapi I janjikan 30% at least minimum beza. Okay, beza and something unique, and kali ni and I'm exciting untuk explorekan benda tu bersama the brothers